Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Zaim Aiman bin Wan Muhammad Zamir. Nombor pendaftaran saya P11 SKU 23F510. Hari ini saya akan membentangkan tentang simulasi online berkenaan projek jualan yang telah kami jalankan sepanjang semester ni. Okey. So, yang pertama kita ada Facebook page background, iaitu Chip Crunchies, nama produk kami sendiri. Okey. Yang kanan adalah nama Facebook page saya, iaitu Chips Crunchies by Zaim. Okey. Yang ni adalah Facebook page yang kami akan post pasal produk-produk kami yang kami jual. Okey. So, yang kedua kita ada Instagram page. Yang pertama tu Instagram page saya sendiri, IG saya. Dalam IG ni kami akan promote pasal produk kami juga. Kat Facebook kami promote, dekat sini pun kami promote. Okey. So, yang kanan tu adalah contoh gambar yang produk kami dah promote. Okey. Kami buat sound supaya dia jadi lebih menarik ya. Okey. Yang ketiga kita ada penjanaan idea. Yang pertama tu Google Trend. Kami dah buat perbandingan dengan potato chips. Kami Popiah Chips dan kami dah buat perbandingan dengan potato chips. Okey. Yang kanan tu analisis SWOT. Yang pertama kita ada opportunities, kerjasama dengan kafe dan kedai makan. Okey. Yang kedua kita ada threats, iaitu kenaikan kos bahan mentah. Yang ketiga kita ada weakness, ketergantungan kepada pasaran tempatan. Okay, so yang ni kita ada penjanaan idea juga, iaitu business model canvas BMC kami. Kita ada key partners, key activities, key resources, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, cost structure dengan revenue stream. Dekat key partner ni kita buat servis penghantaran, kami guna Lalamove. Lepas tu satu lagi key partner kami adalah agent. Key activity kami promosi dan pemasaran online. Macam kami buat tadi ya, kami promote dekat IG, dekat Facebook page. Itu kami punya key activity ya. Okay. So, yang ni adalah gambar-gambar yang saya dah photoshoot. Yang ni saya tekat gambar dekat atas jabatan pertama Pulau Pinang. Okay. So, kita ada poster dengan logo. So, yang kiri tu poster yang kami guna untuk promote lah. Yang dalam poster tu kami buat dua jenis balang. Yang balang pertama 130 gram RM8. Balang kedua kita ada 200 gram RM10. Okey. Yang kanan tu kami punya logo. So dekat yang logo ni, setiap balang kami akan lekatkan logo ni mengikut flavor yang customer pilih lah. Macam ni kita ada salted egg. Kalau customer ambil cheese, dia akan tulis cheese. Kalau customer ambil nestem, dia akan tulis nestem. Macam tu lah. Okay. So yang ni print close deal. Yang ni bukti-bukti chat yang customer dah chat saya untuk beli produk ni. Ada yang beli 2 balang, ada yang beli 1 balang. Lepas tu ada yang beli 200 gram, ada yang beli 130 gram. Okay. So yang ni depa punya bukti pembayaran, sebab depa banyak bayar guna QR code. So yang ada yang kalau RM20 tu dia beli 2 balang, kalau RM10 dia beli 1 balang. Yang ni dia beli yang 200 gram ya. Okey. So yang ni bukti gambar yang kami dah tangkap time kami COD produk. So yang pertama tu Cik Afiq, saya tekan gambar dengan Cik Afiq. Okay, lecturer College Community di Tebal. Yang kedua rakan saya sendiri, rakan karib saya. Yang ketiga Cik Afiq lagi sekali, sebab Cik Afiq dah repeat order 2 kali sebab dia cakap produk kami sedap alhamdulillah. Okay. So yang akhir sekali kita ada business pitching. Business pitching ni kami buat live dekat Facebook page masing-masing. So dalam live ni kami akan cerita pasal produk kami akan cerita kami akan promote produk kami akan cerita lebih detail lah dalam live ni. So dalam live ni akan ada banyak orang komen. So kami akan layan, jangan risau. Okay. So itu saja pembincangan daripada saya. Sekian, terima kasih.